Hello guys, so hari ni kita nak makan dekat nasi gulai ayam kunyit Langkawi. Okay, parking dia bagi aku luas, so korang tak perlu berebut apa semua. So dekat sini korang tak perlu nak ke kedai sana, ke kedai sini, semua lengkap. Okay, dah ada nasi, ada western, ada cendol, ada macam-macam lah. Tapi dia buka dalam tengah hari macam tu sampai malas, dalam 10 malam macam tu. Okay, so kalau memang main kat sini dia ada nasi kambing, nasi lembu, biawak apa semua ada, dengan kentang, ada western memang cheesy semua ada. Okay, kat sini pengah pun ada. Satu set RM5 je. Okay, ada cendol, ada minuman macam ni, tu je lah. Okay, and then dekat sini tempat dia aku selesa lah. Nak duduk, nak lepak, healing apa semua, tempat dia selesa. Ada dessert. Okay, staff pun mesra, senyum, bagus lah macam tu kan. So kalau korang main Langkawi, korang wajib kat sini. Okay, and then bagi korang yang first time main sini, dia agak pelik sikit. Aku tak tahu kenapa, mungkin dia pinggan dia pecah ke, hilang ke, tak tahulah. Aku just makan pakai alas kertas macam tu je. So korang jangan pelik, aku tahu kenapa. Mungkin aku awal sangat kot main kan. So bagi aku, tapi bagi aku kan dia punya lauk memang sedap. Dia sedap tak apa, tak ada pinggan tak apa, janji sedap. Janji, and dia harga dia aku beli, aku order dalam ayam lebih macam tu. So harga dia dengan RM8 macam tu je. So korang main, tapi memang puas hati lah. Aku bagi dalam 9/10 juga sebab dia tak ada pinggan lah. So aku tolak 1 bintang. Okay, tu je. Okay, so korang kalau main Langkawi, korang wajib main ke nasi gulai ayam kunyit ni. Okay, memang berbaloi lah. Tapi korang jangan main awal sangat, korang main lewat sikit. Okay.